Assalamualaikum. Hai, saya Najwa Latif. Saya bersekolah di SMK Perempuan Temenggung Ibrahim Batu Pahat, Johor. Jadi saya terlibat dalam bidang muzik ni waktu usia saya 16 tahun. Saya menjadi seorang penyanyi. At the same time, saya seorang student. Alhamdulillah, muzik saya diterima orang ramai dan saya masih ingat lagi cikgu saya, cikgu kelas saya, nama dia Miss Lam. Dia adalah seorang cikgu bahasa Inggeris dan juga cikgu kelas saya ketika saya Form 4 dan Form 5. Waktu tu saya nak ambil result Form 4. Jadi saya masih ingat lagi Cik Miss Lam pernah pesan pada saya, cikgu-cikgu lain juga, mereka support muzik saya dan dia ada pesan. Dia cakap, walau siapa pun saya tetap kena sambung belajar dan saya kena belajar betul-betul. Jadi saya ambil kata-kata tu sebab sekarang ni saya minat bahasa Inggeris dan saya ingin melanjutkan pelajaran dalam bahasa Inggeris. Jadi Miss Lam adalah salah seorang cikgu yang menjadi sumber inspirasi saya untuk meneruskan pelajaran saya untuk mengambil TESOL lepas ni. So, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Miss Lam. Terima kasih, cikgu. Terima kasih padamu, cikgu. Jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu, cikgu. Kepada semua cikgu-cikgu di Malaysia, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru dan terima kasih, cikgu.